Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian untuk hari ini, ini pada piuk noza. Yang ada model ni, kalau tak hidup biasanya disebabkan oleh fuse fuse. Okay, kalau tengok sini port semua masih okey. Cuma fuse dia ada dua kat sini, ada dua. Satu dah rosak, dah open, disebabkan oleh sini dia tak putus saja. Longgar sini, nampak dia punya termination dia ada, nampak lain macam tu longgar, dia longgar sini, nampak sini dia longgar. Okey, yang live pun sama longgar. Jadi yang ni aku akan solder terus kat sini. Okey, solder terus bagi dia tak longgar, tak cabut. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.